Duk. Kana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layla 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqaza min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hazihi dar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Sambungan daripada muka surat yang ke-23. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-aghsalu al-masnunatu, maknanya mandi yang sunat. Mandi yang sunat. Al-aghsalu al-masnunatu, mana mandian yang sunat. Al-aghsalu al-masnunatu, mana bermula mandian yang sunat itu. Khabar dia kasiratun, ialah banyak. Kasiratun ialah banyak. Ada banyak lah. Kasiratun ada banyak. Dalam syarah dia, pensyarah kitab ni dia datangkan dhabit bagi mandi-mandi yang wajib dan juga mandi-mandi yang sunat. Kata dia kullu ghuslin taqaddama sababuhu fahuwa wajibun. Maknanya tiap-tiap mandian yang terdahulu sabab dia, maka tu wajib. Mana kullu ghuslin taqaddama sababuhu fahuwa wajibun. Tiap-tiap mandi yang terdahulu sababnya, maka tu mandi wajib. Seperti junub, terdahulu sebab berjunub, maka baru wajib mandi. Maka tu dia kata mandi tu mandi wajib. Haid, datang darah dulu, bila suci maka wajib mandi. Itu dhabit dia. Kullu ghuslin taqaddama sababuhu
fahuwa wajibun. Wa kullu ghuslin ta'akhkhara sababu fahuwa mandubun. Wa kullu ghuslin ta'akhkhara sababuhu fahuwa mandubun. Tiap-tiap mandi yang terkemudian sebab dia pula, maka dinamakan mandi itu mandi sunat. Supaya kita kata mandi sunat Jumaat, mandi dulu, sebab dia terkemudian nak pergi sembahyang Jumaat, tu panggil sebab dia tu dikemudiankan. Jadi ulama fiqh kata kullu ghuslin taqaddama sababuhu fahuwa wajibun wa kullu ghuslin ta'akhkhara sababuhu fahuwa mandubun. Habis. Minha setengah daripadanya kasiratun ataupun al-aghsalu al-masnunat, mandian yang sunat. Ghuslul jum'ati ialah mandi Jumaat. Ghuslul jum'ati ialah mandi Jumaat, yakni mandi bagi mereka yang menghendaki hadir sembahyang Jumaat. Itu mandi Jumaat ni, yakni mandi bagi mereka yang berkehendak hadir sembahyang Jumaat. Itu maksud dia. Maksud mandi Jumaat ni yakni mandian atau yakni mandi bagi mereka yang berkehendak hadir sembahyang Jumaat. Ini sunat yang muakkad. Mandi sebelum mandi kerana hendak hadir sembahyang Jumaat. Mandi Jumaat ni mana mandi bagi mereka yang berkehendak hadir sembahyang Jumaat. Boleh nah? Saya nak tanya ni, Malik boleh Malik? Siapa ada baca Quran? Tengok tadarus kan? Ada tadarus lagi ni. Tadarus lagi lah nah. Ngaji dulu. Ni ngaji kalau nak pegang tasbih, nak berzikir apa lah. Waktu tak mengaji tak pegang tasbih berzikir pun. Tunggu dulu. Sehari baru tadarus dah. Ngaji dulu. Sehari tadarus dah pukul 4 pagi pun, tak ada siapa larang. Habis yang kedua, wa ghuslul idain. Wa ghuslu idain, dan mandi 2 hari raya. Dan mandi 2 hari raya. Pada syaitan pandai nah. Dia bab mengaji ni, syaitan tu punya ngaji mengaji Quran. Sehari kita tak mengaji Quran, dia suruh kita main pula kan. Ghuslul yadain, ghuslul idain, mana mandi 2 hari raya. Jadi mandi bagi 2 hari raya puasa dan juga hari raya haji. Sama ada bagi mereka yang menghendaki sembahyang raya, sama ada bagi mereka yang menghendaki hadir sembahyang raya ataupun tidak hadir. Kedua-duanya disunat. Kalau mandi Jumaat tadi bagi mereka yang berkehendak hadir, orang yang nak pergi sembahyang Jumaat, itu sunat mandi dulu. Mana tidaknya kalau tak mandi, angkat takbir baru ketiak. Nah, ada pun sembahyang mandi 2 hari raya ni, sama ada bagi mereka yang berkehendak hadir sembahyang sunat raya ataupun tidak. Kedua-duanya disunatkan. Itu disunatkan mandi tu bagi yang baligh, kanak-kanak, merdeka, hamba, orang haid, orang nifas. Sebab apa? Sebab menghendaki lizina, maknanya menghiasi hari raya. Sunat mandi. Wa yundabu li balighin wa sabiyyin wa hurrin wa 'abdin walau haidan. Isyarat ada khilaf. Walau haidan wa nufasa. Wa nufasa li'annahu yuradu lizinah. Dikehendaki dengan zinah ni menghiasi. Nak lawa. Batu hari raya ni dia sunat pakai pakaian yang cantik-cantik
Pakai yang bersih, cantik-cantik. Tak sunat pakai pakaian putih saja lah. Kau nak main jemaah sunat putih, tapi raya ni sunat pakai cantik-cantik. Tu buruk tak apa, jadi cantik. Habis. Yang seterusnya wa ghuslu ghasilil mayyit. Wa ghuslu dan mandi ghasilil mayyiti, orang yang memandikan mayat. Wa ghuslu ghasilil mayyiti, dan mandi orang yang memandikan mayat. Maknanya selepas seseorang tu memandikan mayat, maka sunat juga dia mandi. Gitu. Sekalipun mayat tu mayat yang kafir, ataupun tukang mandi tu haid, habis. Mana masuk waktu sunat mandi tu selepas daripada selesai memandikan mayat. Seterusnya wal ghuslu lil istisqai. Wal ghuslu dan mandi lil istisqai, bagi mereka yang berkehendak hadir solat istisqa. Wal ghuslu dan mandi lil istisqai, bagi mereka yang berkehendak hadir sembahyang istisqa. Mana istisqa ni sembahyang minta hujan, supaya kita lah ni tak payah lah, tak sunat lah, banjir dah kita petang ni nah. Wah, pondok tutup masuk baik air tak masuk dah, alhamdulillah. Tu. Sikit je Tuhan uji sikit lah. Nak bagi pahala pada kita orang yang puasa ni, Tuhan uji kita, Allah Subhanahu uji kita dengan banjir sedikit saja. Tu. Bahkan orang lain di Selangor tu tengok nak sampai takzim. Banjir dah. Kereta musnah, harta musnah kita sikit lah. Kasut pun tak hilang. Tu sikit Tuhan uji kita. Wal ghuslu dan mandi. Wal ghuslu dan mandi lil khusufi, bagi gerhana bulan. Bagi gerhana bulan. Wal kusuf dan gerhana matahari. Pernah berlaku dalam tahun bila tak tahu lah. Berlaku kedua-dua gerhana, gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Tanda apa tu? Tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan, menzahirkan tanda keesaan Allah Subhanahu, maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil islamil kafir. Mana walil islamil kafir, wal ghuslu lil islamil kafir lagu tu nah. Wal ghuslu dan mandi li islamil kafir, kerana Islam orang kafir. Wal ghuslu dan mandi li islamil kafir, kerana Islam orang kafir. Orang kafir yang masuk Islam, maka sunat dia mandi. Sunat dia mandi. Sunat. Wa ifaqatil majnuni, mana wal ghuslu dan mandi li ifaqatil majnuni, kerana sembuh daripada penyakit gila. Wal ghuslu dan mandi li ifaqatil majnuni, kerana sembuh daripada penyakit gila. Sunat mandi kau. Dia gila kemudian berubat sembuh. Gila ni mana zawalul aql, hilang akal. Bila sembuh maka sunat dia mandi. Ada seorang perempuan, tak ingat tahun bila berubat dia, tahun 2019. Seorang perempuan yang sangat cantik. Sangat cantik bagi yang pok. Ya cantik sungguh lah. Sangat cantik. Putih melepak ni. Dia dah gila 5 tahun dah gila. Masa dia berubat dah tu dah gila 5 tahun dah. Baca ruqyah nah.
Mudah-mudahan berkat dia sembuh. Tapi masa gitu dia dah hilang akal selama 5 tahun. Tak tahulah mak dia kata masa duk mengaji di mana Cak? Polis Unimed ke apa? Tak tahulah apa benda tempat dia mengaji tu kan. Ada laki-laki nak kat dia kot. Dia cantik kan, ramai nak kat dia. Kemudian lepas pada tu dia digila. Di antara tu wallahu a'lam, apa yang berlaku wallahu a'lam. Tu. Atau ifaqatil majnun, mana sembuh daripada penyakit gila, wal mughma alaih, dan sembuh daripada pengsan. Wal mughma alaih, dan sembuh sedar daripada pengsan. Sunat juga mandi. Tu. Walil hijamah, mana al-ghuslu lil hijamah. Sunat juga mandi lil hijamah, kerana berbekam. Kerana berbekam ataupun kerana berfasdu. Al-fasdu berkeluar darah jugalah sunat. Makna sunat tu al-ghuslu ba'dahuma. Sunat mandi tu selepas daripada bekam, selepas dari al-fasdu, sunat mandi. Walidukhulil masjidi, walidukhulil masjid, dan sunat juga mandi lidukhulil masjidi, kerana masuk masjid. Walau ghairil masjidil haram, sekalipun yang lain daripada masjid haram. Sebab apa? Sebab masjid ni tempat berhimpun manusia. Jadi dituntut kita ni hilangkan bau-bau busuk yang ada pada tubuh kita. Kita nak masuk masjid, sebab masjid ni tempat berkumpul orang sembahyang dan sebagainya, maka sunat kita mandi supaya menghilangkan bau busuk yang ada pada tubuh kita ni. Fayutlabu laha qatur raihah al-karihah bil ightisal, kata dia. Habis. Walikulli lailatin, dan sunat juga mandi likulli lailatin, bagi tiap-tiap malam. Bagi tiap-tiap malam, min ramadana, daripada bulan Ramadan. Min ramadana, daripada bulan Ramadan. Masuk waktu dia bila? Dengan ghurubnya matahari. Masuk waktu maghrib, sunat mandi, pasca puasa lah mandi. Tu. Jadi pada bulan Ramadan disunatkan mandi, kata dia, wa yadkhulu waqtuhu bil ghurub wa yakhruju bitulu'il fajr. Masuk waktu sunat dia selepas ghurub matahari. Masuk waktu maghrib dah, dan habis waktu dia apabila tulu'ul fajr, naik fajar, terbit fajar, masuk waktu subuh. Jadi lepas kita buka puasa tu, pas main maghrib dah, nak main isyak tu sunat mandi dulu. Nak main isyak sunat mandi dulu. Itu. Bulan Ramadan lah. Bulan lain tak sunat lah. Ni bulan Ramadan. Habis ma yahrumu alal junubi, perkara yang haram ke atas orang yang berjunub. Ma yahrumu, barang yang haram, perkara yang haram alal junubi, ke atas orang yang berjunub. Yahrumu alal junubi, haram ke atas orang yang berjunub, sittatu asya'a, oleh 6 perkara. 6 perkara. Haram ke atas orang yang berjunub 6 perkara. Orang yang berhadas besar lah, dia keluar mani atau bersetubuh kan. Sebelum dia mandi dah, as-salatu, sembahyang. Orang yang berjunub selagi mana dia belum mandi, maka haram dia solat. Dari solat. Wa tawafu, dan tawaf pun tak boleh juga, tawaf. Wa massul mashafi, dan menyentuh mashaf.
tak boleh kat sentuh mushaf. Wa hamluhu, dan tanggungnya mushaf. Itu lah. Kemudian walubsu, dan mendiami, duduk lah. Walubsu, dan duduk fil masjidi, dalam masjid tak boleh. Orang yang berjunub tak boleh duduk dalam masjid. Nabi boleh. Nabi ni setengah daripada ketentuan bagi Nabi jawazul muksi junuban. Nabi boleh duduk dalam masjid sekalipun dia berjunub. Dia boleh duduk walaupun dia berjunub. Seperti mana bacaan kakiraatihi wa kadza baqiyatul anbiya. Bukan Nabi kita sahaja, bahkan Nabi-Nabi yang lain. Ini ketentuan bagi Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lain. Sama juga seperti kanak-kanak, maka harus bagi dia duduk dalam masjid hal keadaan berjunub. Kanak-kanak yang belum baligh lah, kanak-kanak lah, boleh dia duduk dalam masjid di ketika mana dia berjunub. Seperti mana harus bagi dia baca Quran tanpa wudu. Begitulah juga harus bagi kanak-kanak duduk dalam masjid walaupun dia dalam keadaan berjunub. Adapun apabila kita mendiami dalam masjid itu kerana darurah, seperti mana seorang tu dia bermimpi dalam masjid pada malam hari, kemudian pintu masjid pula tertutup, itu tak dapat tidak diberi darurah. Dia tidur dalam masjid, lepas tu bermimpi keluar mani, nak keluar masjid tak boleh, pintu semua tutup, dia beri darurah. Ataupun takut daripada keluar, takut. Sebab apa nak keluar, sebab apa tak boleh? Di luar masjid tu mungkin ada sesuatu yang mudarat. Kalau keluar masjid waktu tu mungkin kena pukul. Kan ada khabar dalam berita bila semalam ke hari ni, dia masuk masjid solat, orang tuduh dia mencuri, kena hempuk kepala, berlubang kepala. Orang ni dia ambil tindakan tanpa usul periksa. Lepas hempuk berlubang kepala kawan tu, baru tengok CCTV, tengok kawan tu solat, tak ada ambil apa. Padahal kawan tu keretak kepala dah, kena hempuk. Orang ni mudah sangat menghukum tanpa selidik dahulu. Jadi dia takut dia keluar, dia kena hempuk. Orang kata perompok dan sebagainya. Tu. Ketika tu tak apalah, dia duduk dalam masjid, tak apalah gitu. Ini kan darurah lah. Kemudian wa qiraatul Quran, haram dia orang yang berjunub ini baca Quran biqasdil qiraah, dengan qasak baca. Qiraatul Quran mana membaca Quran, biqasdil qiraah, dengan qasak bacaan. Tak boleh lah kalau dia qasak bacaan, membaca Quran, tak boleh. Adapun kalau dia qasak zikir ataupun memberi nasihat ataupun menceritakan ataupun menghafaz, mana bukan qasak membaca, maka tidak diharamkan dalam doa-doa. Kalau qasak zikir, qasak beri peringatan, ataupun menceritakan, ataupun menghafaz, ataupun memelihara, dan dia tak qasak pesertanya tu bacaan ataupun itlaq, itu tidak diharamkan. Habis.
kata musannif an-najasatu lughatan al-mustaqzar wa syar'an mustaqzarun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis. Jadi cukuplah dulu sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung pula pada pagi esok pada katanya an-najasatu. Betul ya.